Tak boleh jawab kan? Panjang. Ayah. Aduh sakit. Jangan elak. Baru puas hati aku. Cara kedua nak elak spinning elbow. Masuk. Dah macam menari. Sekali lagi tu. Tu sekali je. Tu penat. Tak boleh buat 2 kali yang tu. And action. One, action. Abang ayah tanya tadi kau tak mengaku ke? Apa ni? Tidak. Ayah tengok. Assalamualaikum, Pak Cik. Oh, Pak Cik. Pak Cik. Ada apa tu? Saya nak bokarkan baju saya boleh? Boleh je, mari sini tengok. Ayah. Beli ubat gigi darling lah. Tak payahlah, ambil Colgate lah. Ada percuma pinggir. Uzaimi, kau bawa tak CD yang aku cakap nak pinjam semalam? Dah. Bagilah cepat, nanti Mu'alim masuk. Sekejap, mana pula aku letak ni? Nanti esok kau hantar tau. CD ni abang aku punya. Tiga. Hussein, kau apa kat sini Hussein? Tak ada apa-apa, aja yo. Dari semalam. Hussein! Hussein! Dah kenapa dengan kau ni, Hussein? Anak aku ni. Kenapa dengan anak kau, Hussein? Dekat China. Astagfirullahalazim, Hussein! Tegang mak kau pergi jual anak kau dekat China, Hussein! Bukan ni. Bukan. Budak tu banyak perangai. Kalau bercakap, 10 kilometer boleh dengar suara dia. Lagipun dia lah yang selalu komen kat komen. Lagipun dia yang selalu kutuk ayah kat Facebook tu. Komen tu. Boleh buat karangan. Ya. Cakap menjawab. Adik tahu tak? Adik seorang je anak harapan ayah. Ayah nak adik berjaya. Banggakan ayah. Tapi adik dah berjaya je. Adik dah hafal sifil 5. Kena jadi budak. Demo karakter budak juga tapi ni macam Gaya saya tahu. Bejar macam tak percaya. Betul ke dia orang ni umur? Tak naklah aku main dengan kau. Uzaimi, jomlah kita main balik. Kau ada guli ke? Ada lah sebiji lagi ni. Tak naklah kau balik main kat kampung kau lah. Alah, tak masuk. Tak kena. Cakap kau dah main. Yes. Kita start balik. Itik pula sini. Main itik. Siapa itik di sini? Okey, jom. Okey. Tim aku 5 orang. Kau aku. berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Okey. Man belah sana bagi Haris dekat aku. Mana boleh. Hari dah itik. Kalau kau tak nak bagi aku, tak nak main lah. Alah. Dah lari, kau pergi sana lari. Nanti tak dapat main pula kita bola dia. Jaga. Oh, go! Kena tangan. Buka baju. 1, 2, 3. Kenapa letak tisu basah atas dahi? Sedu ke? Sedu. Orang tua-tua dulu cakap kalau sedu letak tisu basah atas dahi boleh hilang sedu. Tapi nampak macam teruk je. Makin teruk lah. Dah nak hilang. Dah tak ada. Kita makan apa hari ni? 3 hari mari KL, 3 hari kedai mamak. Tapi ini hari tukar mama. Tukar mamak. Hari ni hari balik. Adik dah nak balik Kelantan lah. Adik dah nak duduk sini. Makan tak lalu lah. Tak apa, kita makan dulu, kejap lagi kita balik. Ni nanti. Ayuh buat gapo ni?
Ni nak tukar tayar motor ni lah. Lama sangat dah. Wah, ayah nak tukar tayar motor. Tapi adik tengok comel lagi lah. Ayah tayar ni buat gapo tukar rugi je. Comel apa je ni lama sangat dah. Kerah dah. Kan nak raya ni. Lah nak raya dah ayah tu. Baju baru ke apa semua kasut. Weh, jaga weh. Weh, jaga. Rampas bola tu. Weh, bola kat belah mana tadi? Kat dalam tu. Belah kiri sikit. Mana tak jumpa ni? Itulah kau. Tendang kuat sangat. Lepas tu tak jumpa bola. Dalam sikit lagi. Situ. Marilah. Dalam semak ni. Takut aku. Kau ambil lah. Kau yang tendang. Sejuk kan? Sejuk lah kan. Uzaimi. Jom kita main siapa paling lama menyelam, dia menang. Okey. Kau tak tahu lagi aku. Aku boleh lama menyelam dalam air. Mari, jom kita tengok. Aku kira 1 sampai 3 kita menyelam kan? Okey. 1, 2, 3. Cepat lah. Sekejap lah ni. Kau ambil yang ni. Nah. Nak pegang apa? Cepat. Buyung. Kau dah ambil buyung lah. Aku ambil ayam lah. Ya. Itu dia. Ikan mas. Ikan mas 3. Dah. Habis Dia dapat deh. Tak ada Nak buka ni? Buka lah. Buka. Cepat. Sekejap Oi. Mak. Mana hati ayah lebih sikit. Ayah kan dah besar. Ayah kena lebih lah. Ya, adik nak beli ni ya. Kejap lagi lah. Tengok dulu kat sana. Tu sedap tu, dik. Loncong. Kan ayah dah cakap. Barang ayah jangan main. Tapi adik main juga. Adik main pun ayah. Adik simpan balik. Adik simpan kat mana? Adik simpan atas meja ni lah. Tengok-tengok dah tak ada. Mesti ada orang lain yang ambil. Tak ada. Kalau adik simpan atas meja tu, mesti ada atas meja tu. Ni tak ada. Tak, masalahnya barang ayah tu barang apa? Apa-apa je lah. Ada. Atu. Mana Huzaimi? Aku nak makan orang yang nama Huzaimi. Mana dia? Lah, kau punya kemaru. Tanya aku.